Hai semua, pernah tak anda terfikir macam mana bateri telefon tu boleh hidup? Hari ni kita akan bedah siasat atuk nenek moyang bateri moden, iaitu sebuah jana kuasa kimia kecil yang dipanggil sel Daniell. Ini topik yang super penting untuk kimia SPM anda tau. Jom kita mulakan. So, soalan besarnya, betul ke kita boleh cipta elektrik hanya dengan guna, katakanlah, dua kepingan logam yang berbeza dan beberapa larutan kimia? Bunyi macam silap mata kan? Jawapannya, semestinya boleh. Dan inilah dia hero kita untuk hari ni, sel Daniell. Nampak je simple, tapi alat ni, sangat genius tau. Dia yang tukarkan tenaga kimia tersorok tu jadi tenaga elektrik. Jom kita bongkar rahsia dia. Okey, macam mana-mana alat hebat, sel Daniell ni pun ada komponen-komponen penting dia. So, sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita kenal dulu dengan watak-watak utama dalam jana kuasa kimia ni. Cuba bayangkan, kita ada dua pasukan yang berbeza. Satu pasukan zinc, satu lagi pasukan kuprum. Masing-masing dalam gelanggang dia sendiri. Tapi, untuk game ni nak mula, dia perlukan satu penghubung yang super penting. Yang kita panggil? Penyambung misteri ni. Apa benda sebenarnya titian garam ni? Apa yang power sangat pasal jambatan kecil ni sampai dia boleh sambungkan dua dunia kimia yang berbeza ni? Okey, dia ni macam jambatan kat highway lah. Tapi, jambatan ni bukan untuk kereta tau. Dia khas untuk ion. Tugas dia satu je. Bagi laluan ke ion untuk bergerak dari satu bika ke bika yang lagi satu. Inilah yang akan lengkapkan litar. Kalau tak ada jambatan ni, alamaknya jam lah semua ion tu dan bye-bye elektrik. Baiklah, sekarang ni part yang paling best. Jom kita follow rapat-rapat perjalanan satu elektron dari A sampai Z. Ini dia, the main event. Okey, dalam pertarungan kimia ni ada satu rule penting. Logam mana yang lagi reaktif, dialah yang akan lepaskan elektron. Antara zinc dengan kuprum, zinc ni lagi sado, lagi reaktif. So, dia jadi terminal negatif, si penderma elektron. Automatik, kuprum pula jadi terminal positif. Senang je nak ingat. Lagi reaktif, lagi negatif kan? Okey, jom kita zoom in dekat terminal negatif ni. Cuba bayangkan, dekat sini atom-atom zinc ni semua macam tengah berbaris, rela berkorban. Satu persatu, setiap atom ni akan dermakan dua elektron. Terus dia berubah jadi ion zinc dan zas, terjun masuk dalam larutan. Dan inilah dia ceritanya dalam bahasa kimia. Nampak tak? Atom zinc Zn, dia bertukar jadi ion zinc Zn2 positif sambil lepaskan dua elektron, 2E negatif. Inilah yang kita panggil persamaan setengah untuk pengoksidaan. Elektron yang dah bebas tadi tu tak duduk diam. Dia akan pecut laju ikut wayar, terus pergi ke terminal positif. Dan kat sana, ion-ion kuprum dalam larutan tu dah lama tunggu. Dah ready nak sambut elektron-elektron ni. Sekarang kita tengok pula dekat geng kuprum. Kat sini, proses penurunan pula berlaku. Ion kuprum, Cu2+, yang berenang-renang dalam larutan tu, dia akan tangkap dua elektron, 2E- dan berubah jadi atom kuprum Cu yang padu. Ni poin penting tau. Yang terima elektron tu ialah ion kuprum, bukan kepingan logam kuprum tu sendiri. Penting tu. Okey, semua tu cerita kat peringkat atom yang kita tak nampak dengan mata kasar. Tapi, apa yang kita betul-betul boleh nampak? Apa jadi kat elektrod tu lepas semua drama kimia ni? Jom kita check it out. Inilah hasilnya. Korang akan nampak elektrod zinc tu makin lama makin kurus, makin nipis. Sebab apa? Sebab atom zinc tak henti-henti tukar jadi ion dan larut. Manakala dekat elektrod kuprum pula, dia akan jadi makin sado, makin tebal. Ada satu lapisan perang baru terbentuk kat situ. Ini sebab ion kuprum dari larutan tu dah jadi logam kuprum yang melekat kat elektrod. Nak cara senang gila nak ingat. Fikir je elektrod zinc tu macam dompet. Bila kita belanja duit, dompet makin kepis kan? Samalah macam ni. Bila zinc belanja atom dia, elektrod tu pun jadi makin nipis. Simple dan padu kan? Okey, kita dah tengok dari A sampai Z. Dari atom sampai ke elektrod. Sekarang, jom kita zoom out sikit. Kita satukan semua puzzle ni dan tengok the big picture.
So, bila kita kahwinkan dua-dua cerita tadi, cerita pengoksidasian zinc dengan cerita penurunan kuprum, kita dapatlah persamaan ion keseluruhan dia. Zinc campur ion kuprum akan jadi ion zinc campur kuprum. Satu baris je dah boleh cerita semua benda yang berlaku. Dan inilah dia magicnya. Inilah dia keajaiban elektrokimia. Kita dah berjaya tukarkan tenaga kimia yang tersimpan kepada tenaga elektrik yang boleh kita guna. Inilah prinsip asas belakang semua jenis bateri. Dan inilah sebabnya kenapa jarum voltmeter tu boleh bergerak. Power kan? Okey, kita dah tahu sel ni memang confirm boleh hasilkan elektrik. Tapi, berapa banyak? Macam mana kita nak kira voltan yang terhasil tu? Soalan yang sangat best kan? Tapi, jawapan dia kita simpan untuk kupasan akan datang. Sampai jumpa lagi!